dalam fikiran saya ialah keselamatan adik saya lah di Kota Mesir tersebut. Okey, kerana dia belajar di sana. Ia mungkin akan menjejas perjalanan haji dan menimbulkan ketidakselesaan. The closure of that area definitely will delay business. Peperangan yang tiada tanda penghujungnya. Malah setelah lebih sebulan, ketegangan semakin memuncak. Serangan demi serangan antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran bukan lagi sekadar peperangan antara tiga kuasa. Bedilan peluru berpandu mencetuskan gelombang yang merebak bukan hanya di Timur Tengah, tapi kian dirasai di seluruh dunia. Ia bukan hanya melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, kerana ia sekarang ini melibatkan beberapa negara di Teluk. Ya, antaranya adalah Qatar, Bahrain dan juga Emirat Arab Bersatu. The United States military began operations in Iran. Peperangan yang bermula pada 28 Februari menyaksikan Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ke atas Iran dengan alasan mengekang ancaman nuklear Tehran. Tindak balas Iran mencetuskan ketegangan lebih meluas. Kesan geopolitik dan ekonomi semakin jelas. Kesan paling ketara, krisis tenaga dunia. Telah membawa kesan yang buruk kepada dunia. Ekonomi telah merosot kerana pertempuran yang telah berlaku sekarang di Timur Tengah. Harga minyak telah naik. Pasaran tenaga global menjadi porak-peranda sejak peperangan ini bermula. Harga minyak melonjak melebihi paras $100 Amerika setong yang tertinggi dalam 3 tahun. Konflik ini menimbulkan satu lagi kebimbangan. Gangguan terhadap ruang udara rantau itu. Ribuan penerbangan dibatalkan. Syarikat penerbangan Singapura, Singapore Airlines dan Scoot antara yang terkesan. Kini timbul persoalan, apakah selamat untuk jemaah Singapura dan dari luar negeri Teluk untuk hadir sewaktu musim haji nanti? Timur Tengah ini menjadi satu hub bagi umat Islam lah. Dan yang menjadi keperhatian kami sekarang ini adalah jika krisis ini berpanjangan, apakah ia akan menjejas musim haji? Saya fikir ia tidak, tetapi dari segi penerbangan, ia mungkin akan menjejas perjalanan haji dan menimbulkan ketidakselesaan dan kegarahan dari sudut pemikiran jemaah-jemaah kita. Menurut jadual penerbangan haji tahun ini yang dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, GACA, pesawat membawa bakal jemaah akan mula tiba ke Tanah Suci seawal 18 April. Dianggarkan seramai 1,5 juta umat Islam bakal menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini, termasuk 900 warga tempatan. Namun dengan keadaan ruang udara yang tidak menentu dan risiko keselamatan yang sentiasa berubah, perjalanan ke Tanah Suci dijangka lebih mencabar dan berkemungkinan menelan kos yang lebih tinggi. Apa-apa yang penting juga adalah untuk negara Saudi menjelaskan apakah langkah-langkah yang telah diambil dan memberikan maklumat yang sesuai kepada jemaah haji supaya jemaah haji ini dapat para jemaah haji dapat menjalankan haji mereka dengan tenang dan tidak berkhawatir. Di Singapura, pihak berkuasa termasuk MUIS dan AMTAS sebelum ini berkata mereka akan terus memantau perkembangan dengan teliti. Keselamatan jemaah kekal menjadi keutamaan. Pihak Detik cuba mendapatkan kemaskini tentang situasi haji daripada MUIS, termasuk tarikh kumpulan pertama jemaah Singapura berlepas, namun pihaknya masih belum memberi jawapan.
Pandangan saya adalah kami harus melihat situasi di Timur Tengah ini dengan sabar, dengan secara sabar, dan juga amat penting juga bagi kami untuk menambah pengetahuan kami tentang konflik ini. Sepanjang sejarah, ibadah haji pernah terjejas akibat krisis besar. Tanggal 1 Julai 1987, satu pertumpahan darah berlaku. Rusuhan meletus setelah jemaah Iran bertempur dengan pasukan keselamatan Arab Saudi di Mekah. Lebih 400 orang terkorban, termasuk jemaah dari negara lain. Kejadian ini memberi cabaran besar terhadap hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada ketika itu. Kalau kami lihat dalam sejarah pertempuran yang telah berlaku di Timur Tengah, ada banyak insiden seperti begitu. Ya, tapi insiden-insiden itu walaupun telah menyebabkan orang cedera dan juga mati, ia tidak membawa akibat di mana Timur Tengah itu menjadi satu rantai yang tidak dipulehi. Lebih 3 dekad kemudian, pandemik COVID-19 pula memaksa Arab Saudi mengehadkan jumlah jemaah secara drastik sehingga mengubah perjalanan haji buat pertama kalinya. Di sebalik ketidaktentuan ini, perancangan perjalanan ke Tanah Suci memerlukan pertimbangan yang lebih teliti. Malah, langkah yang sama juga diambil perniagaan setempat yang bergantung kepada perdagangan di Iran. Sejak lebih 30 tahun yang lalu, Encik Reza Fotohi membina perniagaan berasaskan permaidani dari Iran, membawa masuk hasil seni tenunan yang kaya dengan sejarah dan warisan. I came to Singapore early 1990 and I started registration of the company on 1994. And basically we are started with carpet. Our main import was from Iran. When we talk about Iran or we talk about carpet, definitely, they are going to be coincident together. Like, Persian carpet, they have been like a few hundred years of, art and workmanship on this item. Selain pelanggan individu, syarikatnya turut menghasilkan permaidani khas untuk beberapa masjid di Singapura. We have done supply and install carpet in some mosques, quite number of mosques, definitely over 10. And we came to this market because I had believed the high quality of Persian machine-made carpet can be very suitable for mosque because they are durable, they are very soft, they are very easy maintenance, easy to maintain. And we have done like quite a number of mosques. One of them which I can mention is Masjid Qasim. Namun hari ini peperangan di Timur Tengah mengubah segalanya. Bekalan terganggu, penghantaran tertangguh dan kos semakin meningkat. Satu cabaran besar untuk terus bertahan. Peperangan yang masih berlarutan itu menjejas aliran penghantaran permaidani dari Timur Tengah ke Singapura. Segalanya kembali kepada satu laluan kritikal, Selat Hormuz. Ia merupakan laluan perdagangan maritim penting yang menghubungkan negara-negara Teluk dengan pasaran global. Selat Hormuz ini ada jalan kritikal, jalan air kritikal kepada ekonomi global. Kalau Selat Hormuz itu ditutupkan yang sedang berlaku sekarang, ia akan menjejas ekonomi global. Hampir 20% bekalan minyak sedunia perlu melintasi selat ini. Selat Hormuz bukan sahaja laluan penting bagi pasar minyak,
malah turut menjadi titik transit utama bagi barangan bukan minyak. Ini termasuk permaidani, produk makanan seperti kurma serta bahan mentah dari Timur Tengah. The closure of that area definitely will delay business, delay shipment arrival all. Baru-baru ini Tehran mula mengenakan bayaran sehingga $2 juta Amerika bagi kapal komersil yang transit di Selat Hormuz. Menurut Iran, ini bagi menjamin keselamatan kapal yang melalui laluan air yang menghubungkan Teluk Parsi dan Teluk Oman itu. Setiap gangguan di laluan ini memberi Iran kuasa menekan ekonomi dunia. Tentu sekali akan menjejas perniagaan-perniagaan. Ada juga kesan import dan ekspor bagi peniaga-peniaga yang berada di Singapura. Antaranya mungkin yang mendapat liputan adalah mungkin barangan-barangan daripada Timur Tengah seperti kurma dan sebagainya, itu mungkin terjejas dari segi harga. Penghantaran permaidani yang biasanya akan mengambil masa sekitar 2 hingga 3 minggu kini tertangguh hampir lebih sebulan. When you are doing some customized and project from other country, you have to have that kind of consequences at the site. Like, you may get shipment delayed, you may get certain things which is not going to be 100% conform on the day which you are looking for, but we always make ourselves little bit of gap in beginning and the end. One day is very big deal for us. We can't afford to do that. Meski ketegangan berterusan, beberapa kilang pengeluaran permaidani di Iran masih beroperasi, memastikan tempahan pelanggan terus dihasilkan. Namun cabaran utama bukan pada pengeluaran. Sebaliknya, bagaimana untuk menghantar permaidani itu keluar dari Iran. The other alternative is we get from other sources, or maybe for example, there will be longer time and more cost involved. The supplier can send through land to West Iran, which is is Turkey, and from Turkey comes from the other side of the shipping line in whole concept. And definitely, as what I said, can be longer time and higher cost. If it's going to be longer time, it's definitely going to be more than 1 month. Bagi Encik Reza, ini bukan kali pertama penangguhan penghantaran berlaku disebabkan konflik di rantau itu. Namun begitu, beliau akan memastikan permaidani yang dipesan akan sampai di ruang rumah juga akhirnya. For last many years, this thing was going on and off. Like last year, June, also this thing happened. And after that, back to normal. I believe we'll be back to normal. Yeah, we'll be back to normal, but it's matter of sooner or later. Namun seperti banyak perniagaan lain yang bergantung kepada rantau tersebut, penyesuaian perlu dilakukan dalam menghadapi ketidaktentuan sejagat ini. Kelewatan penghantaran permaidani hanyalah satu daripada cabaran yang dihadapi Encik Reza ketika ini. Di sebalik urusan perniagaan, fikirannya juga tertumpu kepada keluarga yang masih berada di Iran. I have my sibling, my relative, all back in Iran, and we are worried. From here, I can't contact them right now. Is all communication system down. Definitely, I'm not able to call them. But last 4 days, I had a text from my niece. And she was saying that they are fine, alhamdulillah. Yeah, but is serious war. Peperangan ini bukan sekadar mengganggu rantaian bekalan,
Malah gangguan akibat perang ini turut memberi kesan langsung kepada pengajian pelajar Singapura di sana. Kesan peperangan tidak lagi bersifat ekonomi semata-mata. Masa depan pelajar Singapura yang berada di Timur Tengah pada ketika ini turut menjadi taruhan, mengundang kebimbangan keluarga yang berada di sini. Bagi mereka yang berada di sana, kehidupan tetap perlu diteruskan, sungguh pun dalam keadaan yang serba berhati-hati. Alhamdulillah, keadaan kami di sini tidak menjejas apa-apa pun pergerakan seharian kami. Kami sendiri akan ambil langkah-langkah lebih berjaga-jaga pada waktu kini, di mana kami akan stay put lah di Egypt ni, di Cairo khususnya, dan tidak akan keluar daripada rumah jikalau tidak perlu. Lepas tu, semua cabut lah. Namun bagi Semua keluarga dah di Singapura, balik semua. hanya doa dan harapan yang mampu mengiringi mereka dari jauh. Semestinya perkara pertama yang ada dalam fikiran saya ialah keselamatan adik saya lah di Kota Mesir. Tentunya saya rasa bimbang lah. Okay, bukan setakat keadaan fizikalnya di sana, tapi dari segi mental dan juga emosional lah. Tidak dapat dinafikan ketika konflik mula tercetus. Perasaan takut jelas dirasakan para pelajar Singapura yang sedang menuntut di Timur Tengah. Apabila saya mendengar tentang konflik yang telah berlaku beberapa minggu lalu, tak dapat dinafikan perasaan rasa takut itu hadir di dalam diri ini kerana keadaan begitu tidak menentu. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah terdapat beberapa bantuan ataupun sokongan yang telah diberikan oleh orang sekeliling, termasuk pihak SLO kami, yang Student Liaison Officer kami yang berada di Egypt, yang memberikan cuba menenangkan kami. Kebimbangan ini juga dapat dirasakan ahli keluarga yang berada di Singapura. Meskipun tidak berada di tempat yang sama, komunikasi kekal menjadi penghubung utama. Panggilan dan mesej ringkas bukan sekadar rutin, tetapi kian menjadi sumber ketenangan bagi kedua-dua pihak. Kalau sebelum insiden ini berlaku, kami berhubung dalam sebulan sekali nak tahu tentang perkembangan update beliau lah di sana, dari segi pengajian, persekolahan dan sebagainya. Tetapi sejak insiden ini berlaku, kami berhubung hampir setiap hari untuk tahu keselamatannya dan juga aktiviti harian dia. Setelah konflik ini berlaku, saya cuba untuk lebih kerap menghubungi mereka lah. Sepanjang tempoh ini juga, pihak berkuasa Singapura mengekalkan hubungan dengan para pelajar yang berada di rantau itu. Usaha ini bertujuan memastikan kebajikan dan keselamatan mereka sentiasa terjaga. Khidmat kaunseling dan sokongan emosi turut disediakan bagi mereka yang memerlukannya. Ini merupakan detik-detik yang mencabar, bukan saja bagi mereka yang terjejas, tetapi juga bagi ibu bapa, pasangan dan keluarga tersayang mereka di Singapura. Minggu lalu saya telah bertanya khabar dengan beberapa pelajar Islam kita yang sedang menuntut di universiti-universiti Islam di Timur Tengah. Ramai yang berkongsi kebimbangan mereka. Namun apa yang saya kagumi ialah ketenangan mereka dan bagaimana mereka saling mengambil berat antara satu sama lain walaupun dalam situasi yang sukar. Di tengah-tengah keadaan keselamatan yang tidak menentu ini, persoalannya, adakah ia satu pilihan yang wajar untuk melanjutkan pengajiannya dari Singapura atau di universiti pengajian Islam lain seperti di Malaysia? Bagi Cik Husna, beliau tidak merancang untuk pulang dalam masa terdekat. Sebaliknya, penuntut tahun keempat Universiti Al-Azhar itu memilih untuk terus kekal di Mesir hingga tamat pengajiannya menjelang Oktober. Saya berada di tahun akhir saya di Egypt ini, mereka berharap juga supaya jikalau keadaan masih kekal tenang, saya dapat menghabiskan pengajian saya dengan secepat mungkin dan pulang dengan selamat. Meski ada yang mengambil keputusan sukar untuk terus kekal di sana, ada pula yang memilih untuk pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Pada 13 Mac lalu, seramai 42 pelajar Singapura yang menuntut di universiti-universiti Islam di Jordan
selamat tiba di tanah air menerusi penerbangan pulang kedua yang dikerahkan Angkatan Udara Republik Singapura RSAF dari Arab Saudi. Bagi mereka, keputusan untuk pulang bukanlah pilihan yang mudah. Ada yang baru memulakan pengajian pada tahun pertama, manakala ada juga yang berada di semester terakhir yang hampir menamatkan pengajian mereka. Sudah tentu mereka sebimbang tentang gangguan terhadap pengajian mereka dan kesannya atas masa depan mereka. Dalam keadaan ini, MUIS akan terus mendampingi para pelajar termasuk membantu berhubung dengan pihak universiti bagi pengaturan pengajian alternatif serta menyediakan sokongan kaunseling. Pihak pemerintah Singapura sekarang telah mencuba sedaya upaya untuk meminta kalau kita boleh belajar online. Jadi insya-Allah kami belum dapatkan kepastian lagi, tapi kami harapkan yang terbaik. Kalau tidak, kami akan melambatkan semester ini dan pulang untuk semester yang akan datang. Dalam menilai peperangan ini, pengamat melihatnya sebagai satu situasi yang masih berkembang dengan hala tuju yang tiada kepastiannya. Perkembangan dalam tempoh terdekat inilah yang akan menjadi penentu kepada fasa seterusnya peperangan ini. Jika peperangan ini terus-menerus menjadi serangan, kemudian membalas serangan dan tiada sesuatu golongan pun yang ingin meletakkan senjata dan menyatakan bahawa kita akan berhenti, saya fikir ia akan terus berterusan. Jadi ada pelbagai faktor yang mungkin menyumbang sama ada konflik ini berterusan ataupun tidak. Amat penting untuk negara Amerika dan juga negara Iran untuk menjalankan rundingan diplomatik ini supaya peperangan ini dapat diselesaikan secepat mungkin, dan itu akan memulihkan ekonomi global yang pada masa ini merosot kerana peperangan ini. Dalam keadaan begini, yang menjadi tumpuan bukan sahaja yang berlaku hari ini, tetapi bagaimana situasi ini akan berkembang dalam masa terdekat. Jadi saya fikir bahawa penting adalah pemimpin-pemimpin negara-negara ini bertindak dengan lebih cepat, dan yang kedua adalah mungkin masyarakat antarabangsa terus memberikan tekanan supaya konflik ini diredakan. Perang di Timur Tengah kini melepasi sempadan geografi dan menjadi isu global. Daripada tenaga kepada perdagangan hingga kehidupan individu, semuanya terkesan. Dan dalam ketidaktentuan ini, dunia hanya mampu menunggu apa yang akan berlaku seterusnya.